Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam ilmu keikhlasan kecemerlangan Unimed. Video kali ini kami akan menyingkap peranan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau SPRM dalam memastikan integriti dan keadilan di negara kita. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM adalah sebuah agensi kerajaan yang ditubuhkan khusus untuk membanteras rasuah di Malaysia. SPRM memainkan peranan penting dalam memastikan setiap tindakan kerajaan, sektor swasta dan masyarakat dijalankan secara telus, adil dan bebas rasuah. Keberadaan SPRM membantu mengekalkan integriti, kepercayaan rakyat dan pembangunan negara. SPRM bukan sahaja fokus kepada penguatkuasaan undang-undang, tetapi juga kepada pendidikan dan pencegahan agar rakyat sedar akan bahaya rasuah dan kepentingan amalan integriti dalam kehidupan harian. SPRM pada asalnya ditubuhkan pada tahun 1967 sebagai Suruhanjaya Pencegah Rasuah SPR. Penubuhan ini adalah respon kepada keperluan negara untuk mengawal gejala rasuah yang semakin meningkat, terutama dalam sektor awam. Pada tahun 2009, SPRM diperkuatkan melalui Akta SPRM 2009 iaitu Akta 694 yang memberi kuasa lebih luas untuk menyiasat, mendakwa dan mencegah rasuah. Sejak itu, SPRM telah memainkan peranan penting dalam menangani kes rasuah berskala besar dan kecil serta memperkenalkan pelbagai program pendidikan integriti untuk masyarakat. SPRM mempunyai objektif utama untuk memastikan amalan rasuah dapat dibanteras dengan berkesan. Fungsi-fungsi utama SPRM termasuk: yang pertama, pencegahan. Membantu sektor awam dan swasta bagi mengenal pasti risiko rasuah serta memberi nasihat integriti kepada organisasi. Yang kedua, penguatkuasaan. Menyiasat dan mendakwa kes rasuah yang berlaku di seluruh negara. Yang ketiga, pendidikan dan kesedaran. Mendidik rakyat mengenai bahaya rasuah, kepentingan integriti dan cara mencegah rasuah dalam kehidupan seharian. Yang terakhir pula, perlindungan pemberi maklumat. Menyediakan perlindungan kepada individu yang melaporkan kes rasuah. Proses siasatan SPRM melibatkan beberapa langkah. Yang pertama, penerimaan aduan. Orang awam boleh membuat aduan melalui laman web, telefon atau pejabat SPRM negeri. Yang kedua, siasatan awal. Pegawai SPRM menilai bukti, menyoal saksi dan memeriksa dokumen. Yang ketiga, pendakwaan. Jika bukti mencukupi, kes dibawa ke mahkamah untuk prosiding. Yang keempat, pemantauan selepas pendakwaan. SPRM memantau penguatkuasaan hukuman dan memastikan integriti organisasi dikekalkan. SPRM adalah benteng integriti negara, memainkan peranan penting dalam mencegah, menyiasat dan membanteras rasuah. Kejayaan SPRM bergantung kepada kerjasama rakyat, sektor swasta dan kerajaan. Kesedaran masyarakat tentang integriti dan amalan anti rasuah adalah kunci kejayaan usaha SPRM.